Ada 13 keluarga tak mau, tak setuju. Dia nak kekal juga. Jadi dia, oleh kerana 13 keluarga ini, projek perumahan untuk 200 lebih itu terpaksa terbengkalai. Jadi akhirnya pada masa itu kita undang-undang tak banyak sangat, tak ada peraturan macam sekarang, media sosial pun tak ada. Saya hantar traktor dan ugut robohkan rumah tu kalau kamu tak pindah. Sekarang tak boleh kira. Jadi berlaku. Dia dipindah, dia happy lah. Jadi sebab itu perang undang-undang ini semangat itu. Nak kata semua betul tak? Sekarang ni Perdana Menteri adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan bukan lagi kerajaan Barisan Nasional ataupun Perikatan Nasional. Walaupun ni kerajaan Barisan Nasional, kerajaan yang ada sekarang melibatkan juga Barisan Nasional, tetapi ianya pada dasarnya adalah kerajaan yang dipimpin oleh Pakatan Harapan. Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri, merangkap ya. Dia ambil alih lah. Tak ada menteri wilayah, tapi di BKL dan semua Jabatan Wilayah Persekutuan lapor direct kepada Perdana Menteri ya. Saya nak beritahu bahawa arahan untuk mengosongkan kawasan ini bukan daripada mahkamah ya. Ianya daripada jabatan kerajaan di bawah Perdana Menteri direct ya. Tak ada masalah kalau Perdana Menteri tangguhkan atau batalkan ya. Ni ya, kerana ni bukan daripada mahkamah ya. So kalau daripada mahkamah, Perdana Menteri nak campur tangan, itu golongan eksekutif campur tangan dengan golongan judiciary. Tak boleh. Judiciary independent. Tapi ini jabatan kerajaan ya. So saya bagi pihak penduduk Kampung Sungai Baru merayu kepada Perdana Menteri, batalkan ataupun tangguhkan dulu dan buat satu perjumpaan dengan pemilik-pemilik sendiri.